semua yang sedang berada di rumah. Hai. Oh, tak semua dekat rumah lah nampaknya. Ada sedang berada dalam kereta, sedang keluar nak pergi berjalan raya orang kata. Ya, tak semua yang sedang berada dalam rumah ada dalam kereta ya. Hai, hello Aiman. Hi everyone. Korang nak pergi mana tu? Ke KL. Faham. Jalan-jalan lah. Faham. Terbaik. Sebelum saya mulakan yang pertama, semua orang dah ada nota ke? Dan terbaik. Okay, ini nota awak tau. This is going to be your notes, okay? Awak boleh cari kejap. Kalau sampai tak ada ke sampai ada, kau boleh cari dulu, okay? Sebelum tu guys, baca. Give me 1 minute, hold up. Nice. Terbaik. Okay, tak ada saya saja tunggu kawan-kawan awak yang belum datang lagi. And I feel everyone is here. Let me check jap. Yep, everyone is here now. Nice. Let's go. Alright. Okay. Yang pertama, sebelum saya mulakan hari ini guys, untuk chapter form 1 awak, okay, saya nak ucapkan sebelum saya mulakan, saya nak ucapkan selamat kembali kepada semua warga-warga asrama. Okay, kepada warga-warga asrama se-McDonald ke tu, tidak ada bukan McDonald ni, topi dia saja. Yoda tengah pakai dia tengah relax kat situ, tengah santai sorry lambat saya kat luar. Saya tahu tu sebab tadi saya tunggu semua orang tadi sebab saya tahu tak semua orang yang ada. So yang pertama sekali selamat kembali, especially budak-budak asrama tengah bercuti, tengah seronok bercuti sekarang ni. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua, hari ni Zahri hari ni boleh tak saya nak buat satu bab yang awak pernah belajar dulu tapi saya rasa ramai yang tak berapa nak okey. Boleh ke? Boleh. Nama apa? Nama dia adalah Basic Polygon. Tapi, okay, saya handsome lah hari ni. Syada hari ni je ke? Maksudnya sebelum ni tak handsome lah. Faham? Saya terima. Okay, terima kasih Danish Irfan. Yang pertama sekali Sekarang ni, bila korang buat soalan macam ni, okay, dia macam ni. Dalam chapter Basic Polygon, saya nak mulakan tau. Tapi betul tak? Sebelum kita masuk ke dalam Basic Polygon, ada bab sebelum tu yang agak penting juga. Betul ataupun tidak? Ya, ingat tak korang pernah belajar dulu lah sudut dan garis? Boleh tak saya nak revise dengan awak ialah sudut dan garis dulu? Can we do this? Boleh? So yang pertama, jangan salin, jangan pegang pensel, jangan pegang pen. Saya nak awak bersembang dengan saya saja, boleh? Yang pertama saya tarik. Yes. Okay. Ini kita bagi apa guys? This is what do we call this one? Inilah garis lurus kan? This is what garis lurus. Kita bagilah garis lurus. Kalau saya buat sini lah garis. Oh, kenapa dia macam ni? Oh, sudah tiba masa. Oh, dia sudah tiba masa lah guys. Sebentar ya. Saya dah tahu dah kenapa. Akan ada masa-masa yang diorang akan tiba masa tau. Bukan benda apa benda tiba masa tau. Tiba masa tu sebab dia ada banyak apa? Banyak kotoran di kat iPad dia. Okay. Sebest lah kelas algebra semalam. Korang faham ke kelas algebra semalam? Kau faham? Oh my, kau tahu tak yang tu sebenarnya yang semalam punya tu, kelas tu ialah kelas bukan hanya untuk korang saja, untuk form 3 sekali tau. So sebenarnya korang punya tu dia banyak lah, dia ada rumus algebra. Awak tahu tak awak terbelajar sangat.
Yang last kali kan ada huruf-huruf banyak kan? Yang last kali tu bukannya form 1, tu form 2. Tapi kalau siapa faham, dia boleh buat juga. Korang power lah. Yang tu form 2 sebenarnya. Tapi korang dah faham Power. Terbaik. Okay. So let's go guys. Ready pertama? Okay, saya buat satu straight line. Ya. Okay, ready One straight line. Okay. Nampak Guys, satu straight line berapa darjah 180 darjah. Atas dia sama tak atas dia? Sama. 180 darjah. Terbaik. Satu pusingan berapa darjah? Satu pusingan. 360 darjah. Terbaik. Okay. Sekarang ni semua tahu tak? Satu straight line 180, satu pusingan 360. Semua orang okey? Semua okey, terbaik. Next one. Lepas habis yang ni, korang ada next one Saya pegang satu straight line. Yes. Okay, saya tarik macam ni. Yes. Guys, kalau saya bagi yang ini ialah 40 darjah, boleh tak saya nak cari yang baki dia berapa guys? Macam mana? 180 tolak dengan 40 darjah kan? Berapa awak dapat? Awak dapatlah 140 darjah. Nak tanya awak. Awak semua ni boleh pakai kalkulator kan? Boleh nak pakai, tak ada masalah. Saya tak marah. Boleh pakai kalkulator. Next one. Saya bagi lagi Saya bagi straight line. What if saya ubah sikit? Saya bagi macam ni. Yes. I'm going to give you this one is last straight line. Yes sir. This one is 90 darjah. Yes sir. This adalah 30 darjah. Boleh cari yang ni tak guys? Nak tanya dulu boleh? Yang ni berapa darjah? Yang kotak ni berapa darjah? Yang kotak ni lah 90 darjah terbaik. Lepas tu nak cari yang ni berapa darjah? 180 tolakkan dengan 90 dapat tolakkan 30 kan dapat 60 darjah. Betul 60 darjah. Saya nak ubah lagi boleh guys? Saya nak padam. Saya nak bagi sinilah 2x. Macam mana guys? Dia macam ni guys. Tadi berapa kita punya x tadi? Tadi semua ni berapa semua ni? 60 darjah kan? 60 darjah. 60 darjah tadi untuk berapa? Untuk berapa? Untuk 2. So kena bagikan dengan 2. So berapa jawapan awak punya x ya? 30 darjah. Semua orang okey ke setakat ni? Basic awak terbaik. Boleh saya teruskan lagi? Terbaik, cantik. Saya bagi lagi Saya bagi sila, saya bagi awak straight line. Sinilah 1. Yes. Sila 2. Yes, sila 3. Nak tanya boleh? Kalau saya bagi sinilah 120 darjah. 150 darjah. Boleh cari yang ni tak? Cara? 360 tolakkan dengan 120 tolakkan dengan 150. Berapa dapat ya? Sebabkan satu pusingan kan 360. Awak akan dapat 90 darjah. Yes. Ada cara tak nak tulis lain? Ada cara lain tak nak tulis? Ada. Cara? Buat bentuk apa guys? Buat bentuk kotak pun boleh. Tak ada masalah. Boleh? Gitu. Ini kotak pun boleh. Ngam? Alright. Now. Settle yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Next one. Sekarang ni, bila kau nak settle yang ni, semua dah faham dah. Betul tak? Satu straight line 180. Satu pusingan 360. Tapi apa lagi dia nak tanya, sir? Apa lagi dia nak tanya? Dia akan tanya awak selari. Selari. Panas sekejap guys. Semua panas saya. Adakah ini selari? No. Adakah ini selari? No. Adakah ini selari? Yes, ni selari. Yes, ni selari. Ni selari. Boleh? Adakah ini selari? No. Adakah ini selari? Yes, this slide, this slide, this slide. Adakah ini selari? Tak. Adakah ini selari? Tak. Pasal apa? Kan tak cantik macam ni. Kan tak cantik. Boleh? So selari dia mesti sama arah. Boleh? So sekarang ni saya tanya awak kalau saya bagi awak garis, saya zoom sikit Saya bagi awak garis. Sekarang saya tarik Ready 1 2 3. Sorry, 2. Adakah 2 ni selari guys? No. Tidak selari. Dalam selari bahasa Inggeris apa dia Parallel Danish. Parallel. Adakah ini parallel? No. Kenapa? Sebab walaupun korang nampak macam sama, tapi ada anak panah tak?
Tak ada. So dia tak selari. Selari dia akan beritahu awak yang dua ni akan ada anak panah. Ini barulah selari. Boleh faham? Dia mesti ada anak panah baru selari. Gitu. Boleh? Saya tarik lagi. Yes. Oh. Saya rasa saya dah tahulah. Kira dia? Nampak Okay. Nak tanya awak, ini bentuk apa ya guys? Kita akan ada 3 bentuk tau guys? Kita ada 3 bentuk tau. Okay. So, apa beza kalau ada 2 anak panah dengan 1 anak panah? Very good question, Ezra. So, Uzari, what chapter is this? This is chapter 9, Basic Polygon. Chapter form 1 awak, boleh? Guys, ada orang tanya saya. Apa beza kalau 1 anak panah dengan 2 anak panah? Korang dah ready belum? Selari tak dua-dua ni? Selari. Okay. Selari tak dua-dua ni? Tak selari. Yes, tak selari. Sebab tak kisahlah 1 anak panah ke, 2 anak panah ke, dia mesti anak panah yang sama. Kalau macam ni, dia selari tak kalau saya buat macam ni? Yes. Sebab kiri ni 2, kanan dia 2. Faham? Dia menunjukkan petanda je. Yang ni akan jadi selari dengan ni. Yes. Boleh. Okay, kalau saya pegang macam ni, guys. Selari tak dua-dua ni? Tak. Sebabnya ada 3, ada 1. Tapi kalau saya buat macam ni, selari tak? Selari. Yes. Boleh faham? Okay. Okay, ready? Yang pertama. Formula ni ingat ni je. Ingat Uzairi sangat formal. Apa tadi guys? Uzairi sangat formal. Apa tadi guys? Uzairi sangat formal. Azri kau jangan kau ajar Uzairi sangat fat dia cakap Uzairi sangat puncit. Uzairi sangat puncit. Lagi apa lagi buruk-buruk pasal saya? Uzairi sangat fat, Uzairi sangat puncit lagi. Apa dia lagi Uzairi sangat fumok. Okay. Uzairi dia UZF. Formula dia apa guys? UZF. Yes. Uzairi sangat single. Single tu apa? Oh, single. Kurang asam kau ni Kau semua kurang asam. So formula ni ingat 3 benda je. Ingat bentuk U, ingat bentuk Z, ingat bentuk F. Boleh ke semua orang? Ingat UZF. Uzairi sangat formal. Boleh? Uzairi sangat formal. Uzairi sangat handsome. Yes. Okay. Uzairi jauh sangat Okay, apa yang dekat? Apa yang dekat? Apa yang dekat? Uzairi sangat single. Uzairi sangat fantastic. Uzairi sangat pendek. Asma, minta maaf Asma. Saya tak pendek Asma. Sebab korang yang pendek. Berapa ketinggian korang? Boleh saya tahu? 100C, 294, 272. Kau ingat kau semua ni binatang ke apa? Kau ni zirafah ke apa nak tinggi 200? Kan? Manusia tak ada 200 je. Orang 100 lebih dia. 324. Kau ingat kau tinggi rumah ke apa? Geram Hey guys! Uzairi dengan Fatih. Uzairi dengan Fatih. Oi! Uzairi Zamir Fatih. Uzairi apa-apa je lah. Yang penting yang pertama ialah U guys, tak tanya awak. Nampak tak ada bentuk U kat dalam ni? Ada nampak bentuk U tak? Ada, betul tak? Nampak tak ini U? Nampak tak ini 1, 2, 3, betul tak? Kalau U ingat satu je. Jumlah dalam 180. Jumlah dalam 180. Sekali lagi Jumlah dalam 180. Maksud kalau saya bagi awak sini ialah 100 darjah. Boleh cari tak yang belah kiri ni berapa guys? Boleh berapa darjah? 80 darjah. Sebab jumlah dalam dia ialah 180. Boleh faham ke? Boleh? Saya teruskan lagi Saya bagi awak next one. Katakan saya bagi awak yang ni. Parallel. Okay. Ya. Okay. Day. Okay, betul. Duplicate sikit, tarik ke bawah. Yes, sir. Okay, nak tanya awak, selari ke tak? Selari ke tak? Selari ke tak?
Tak Adakah yang ini selari? Tak juga. Kalau macam ni, ni selari tak? Oh, ni pun selari. Yes, ni pun selari juga. Yes, walaupun dekat hujung arrow dia tetap selari. Boleh? Asalkan arrow dia sama. Guys, ready? Ada nampak betul Z tak, guys? Ada tak? Ada kan? Ingat Z apa dia, sir? Z ialah atas sama bawah. Sekali kepada guys, Z apa dia? Atas sama bawah. Sekali kepada guys, atas sama bawah. Z ialah atas sama dengan bawah. So nak tanya dekat atas ni berapa darjah ya? 60 darjah. Boleh cari yang bawah ni berapa tak? Boleh, berapa darjah? 60 darjah. Dia mesti sama. Boleh. Yes sir. Terbaik. Boleh? Jadi sir, kalau Z dia terbalik tak apa ke sir? Pun boleh juga. Z dia terbalik ke, pusing ke, apa ke, asalkan dia Z dan dia selari, dia akan sama atas sama bawah. Boleh? Jadi sekali guys, U apa dia guys? U jumlah dalam berapa? 180. Sekali jumlah dalam berapa? 180. Z atas sama dengan bawah. Terbaik. Last kali apa dia sir? Last kali kita ada ialah F. Dia ni F. F yang mana sir ni? Dia F. Nampak? Dia yang pertama. Ni kan parallel. Ni kan parallel. Nampak tak bentuk F macam ni? Nampak Tadi perasan tak? Z ni yang sama dekat ketiak dia. Dekat ketiak Z. Dekat ketiak Z. Betul tak ke ketiak Z? Jangan tunjuk ketiak awak. Ketiak Z. Z ada ketiak. Nampak tak ni ketiak dia? Ni ketiak dia. Nampak tak ketiak-ketiak? Kau perasan tak? Ni pun ada ketiak. Ni ketiak dia. Ni ketiak dia. Betul tak ketiak dia? Kan? So dekat bawah ketiak dia yang sama. Kalau saya bagi sila 120 darjah, bawah ni akan jadi berapa guys? 120 darjah. Boleh ke guys? Boleh follow saya dapat? Jadi okay, let's go yang pertama. Kita ada apa guys? Kita ada 3 apa dia? U, Z, F. U apa dia lah? Jumlah dalam berapa? 180. Z atas sama dengan bawah. F atas sama dengan bawah. Terbaik. Okay. Korang dah power ini. Inilah tingkatan 1 kan? Adakah ini polygon? Bukan. Sorry sir. Panggil saya. Sorry sir. Panggil sir Fat tadi. Saya gurau-gurau je. Azrik tak apa. Panggillah saya Fat. Tak ada masalah. Azrik Ryan mana? Muka dia buka kamera ke tak? Aku nak cek muka dia sekejap. Kan? Dia panggil-panggil orang Fat dia suka-suka kan? Macam ada tak? Dia tak buka kamera guys Oh, bila nak Azrik ramai awet takut. Ramai awet buka kamera malu. Oh, Azrik dia kalau dalam kelas biasa guys dia buka kamera guys. Tapi bila ramai perempuan dia malu. Oh, tahu malu. Nak screenshot ke? Boleh nak screenshot yang mana? Boleh. Screenshot ni. Let's go. 1, 2, 3, 4. Yeah. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Dah okay ni? Boleh saya go yang seterusnya? Boleh? Okay. Yang seterusnya, kita ada apa sir? Kita panggil sebagai segitiga. Segitiga. Nak tanya awak? Satu segitiga kan? Dalam satu segitiga, kita ada berapa jumlah darjah? Berapa jumlah darjah dia guys? Tolong beritahu saya. Ingat segitiga ialah 180 triangle Triangle. Triangle tolong ingat yang dia ialah 180 darjah. Boleh ingat? Dia mesti 180. Mesti 180. Boleh? Saya akan tunjuk awak semua yang dia boleh. Ready Yang pertama, kalau saya bagi sinilah macam ni dah. Yang ni ialah macam ni, yang ni ialah 40. Guys, boleh cari yang ini tak guys? Boleh. Satu segitiga berapa darjah ya? 180. Yang ni berapa darjah ya? 90. Yang ni berapa? 40. So boleh tak 180 tolak 90 tolak 40. Boleh dapat ini tak? Baru dapat 50 darjah. Yes, boleh. Terbaik. Tapi kadang-kadang soalan dia bagi menyakitkan hati tau. Kenapa dia bagi menyakitkan hati? Korang perasan tak soalan ni? Okay. Dia dah bagi dah. Satu dia bagi dua. Dia dah bagi dua kan? Kadang-kadang soalan dia menyakitkan hati kita. Dia nak bergaduh dengan kita. Kenapa?
Dia bagi jawab soalan macam ni. Okay. Dia bagi 40 macam ni. Guys, dia bagi macam ni guys. Boleh tak cari yang atas dengan yang bawah? Boleh? Macam mana? Perasan tak? Dia sama apa guys? Sama kaki. Bila sama kaki, apa maksud dia guys? Maksudnya kiri sama dengan kanan. Apa dia guys? Kiri sama dengan kanan. Kalau kiri ni 40, kanan ni berapa? Kanan ni pun 40 darjah. Yes. 1/3 berapa darjah ya? 180. So 180 tolakkan dengan 40, tolakkan dengan 40. Berapa dapat ya? Terbaik Fa, awak dapat 100 darjah. Wow, bagus lah korang ni. Hebat. Hebat. Oh. Next one guys, saya paste ni Saya ubah soalan sikit. Cik nak ubah soalan sikit guys. Katakan saya bagi yang atas ni ialah 120 darjah. Boleh tak saya nak cari belah kiri dengan belah kanan? Boleh? 180 tolakkan berapa? 120 kan? Berapa dapat jawapan? 60. 60 tu untuk belah kiri ke, untuk belah kanan ke, untuk dua-dua? Dua-dua. So nak cari untuk satu kena bagi berapa? 2. So 60 bagi 2. Berapa dapat? Dapatlah 30. Dapatlah 30. Yes. Hebatlah. Okay, last but not least guys. Kalau saya bagi awak bentuk segitiga sebegini. Dia Saya cakap awak sama. Dia tak bagi langsung apa-apa. Nak nangis ke guys? Kalau dia tak bagi apa-apa langsung, nak nangis ke? Jangan nangis. Semua ni berapa darjah guys? 180. Sama tak semua sisi ataupun sudut yang ada? Sama. So 180 bagi berapa? Bagi 3 berapa dapat? Dapatlah 60, 60, 60. Gitu. Boleh faham? Yes, slay. Selamat. Saya dah belajar tarian baru tau guys. Yang main-main. Saya dah ada lagu baru, saya dah tahu. Lagu TikTok baru. Yes. Lagu apa sir? Alah lagu ni jap. Sabar. Ni mana? Lagu ni, kau tahu lagu ni? Jangan. Ni kot. Kau jangan gelak-gelak saya serius. Ni yang lama lah. Bukan yang lama tu. Yang lama tu tak senonoh. Yang dance yang lama tu tak senonoh. Kan ada satu yang sebelum ni kan? Yang tu tak senonoh. Yang tu tak senonoh. Astaghfirullahaladzim. Masya Allah. Anak muda. Berubahlah. Yang tu astaghfirullahaladzim. Alah yang ni lah. Kau tahu lagu? Dia ada satu part lagi. Dia bukan yang tu. Dia yang... Kan? Tahu kan yang... Kan? Yang tu. Tahu tak? Tahu tak? Alah korang ni. Takkanlah korang tak... Katakan saya tahu trend lebih daripada korang. Korang semua ni anak muda. Astaghfirullahaladzim. Oh korang semua... Oh korang kat rumah baca Yasin. Betul tak? Baca apa dengar... Faham. Dengar Muslim Pro. Tengok muka Dinas tu. Dinas ni tu orang yang baca Quran. Dinas Harisha tu. Kat rumah. Bagus je. Okay, kami dengar tazkirah tu. Korang dengar tazkirah tu sebab kau kena tazkirah dengan mak kau kan? Itu sebab kau dengar tazkirah kan? Alright, so let's go. Kita sambung. Now, lepas habis ni, korang ada seterusnya tau. Korang dah ada. Korang ada betul. Kita ada garis lurus. Kita ada garis selari. Kita ada segitiga. Ada yang terakhir. Siapa boleh ingat apa yang terakhir? Siapa yang boleh ingat kita ada yang terakhir? Apakah yang terakhir guys? Cuba ingat balik. Kita ada satu lagi yang terakhir. Apa dia? Cuba ingat. Kita ada segi empat. Terbaik. Segi empat dalam bahasa Inggeris apa dia? Segi empat apa nama dia? Square. Oh, kau tak tahu Segi empat dalam bahasa Inggeris apa? Square. Square tak. Square ialah segi empat tepat. Apa? Rectangle. Rectangle segi empat. Square segi empat sama. Rectangle segi empat tepat. Rhombus. Rhombus bahasa Melayu dia rhombus.
Untuk pengetahuan nama dia lah quadrilateral. Yes. Quadrilateral. Yes, nama dia lah quadrilateral. Betul tak semua tak puas hati sekarang ni? Kenapa? Sebab masa korang belajar, bukan ke triangle ni betul lah, saya faham lah sebab try kan, pernah dengar tak try? Try tu kan 3. Sebab kau pernah main trios kan? Trios kan 3 orang kan? Kenapa nama dia quadrilateral pula? Kenapa 4 pula? Kau pernah main tak PUBG? Apa-apa game lah. Pernah dengar tak squad? Pernah dengar squad tak? Squad tu 4 orang. Betul tak? PUBG kalau squad 4 orang, itu pasal nama dia ambil daripada mana? Dia ambil daripada quad ni lah. Oh, baru tahu. Ya, dia ambil daripada quad ni sebenarnya. Baru tahu dosa, ya. Itulah lain kali tak dengar lagu tu. Sama suruh. Okay, let's start kan. So guys, berapa darjah guys? Quadrilateral berapa darjah? 360 darjah. Boleh follow lagi tak guys semua orang ni? Boleh? Sekali panas sayap. Satu straight line berapa darjah? Satu straight line berapa darjah? Sorry. Itu tarian. Sorry. Sorry. So, berapa darjah guys satu straight line? 180. Satu pusingan berapa darjah? 360. Kalau saya pegang 2 garis. Garis macam ni, garis macam tu. Atas sama dengan bawah. Kiri sama dengan kanan. Yang mana tu sir? Yang ni. Tak. Ini. Kalau kau lupa yang ini. Saya pegang satu macam ni. Satu macam ni. Kan? Kan ni atas sama dengan bawah. Kalau sini 120 kan? Ni berapa kan? 120? Pandailah 120. Tak. Yang bawah ni ialah 120. Yes. Yang ni akan jadi 60. Yang ni akan jadi 60. Sebab atas sama dengan bawah. Kiri sama dengan kanan. Boleh teruskan lagi? Yes. Mata bertentang mata. Setuju. Sorry masuk lambat sir. Tak apa. Yang Adrina Amira. Apa nama dia Yang? Nama dia Yang guys. Wow. Adakah nama Yang tu pendek bagi sayang? Oh tak. Oh faham. Okay. Sir, boleh tak kalau saya nak nombor phone sir? Saya nak tanya beberapa soalan math, tapi saya tak ada IG dengan Facebook. Saya just ada WhatsApp je. Boleh tak sir? Saya pula tak ada nombor telefon. Saya ada Instagram je. Saya tak ada telefon. Sebab mak saya rampas. Sebab saya banyak sangat main game. Korang pula macam mana? Serius. Nganjing nampak mana ada? Saya cakap betul. Saya kena nampas. Kau semua kena nampas juga ke? Aduh, macam mana ni? Kita sama kan? Aduh. Saya tak tahulah pula. Oh, kau kena nampas kan? Aduh, sorry lah. Mana saya tahu. Ya, tadi kau teruskan tadi. Now, quadrilateral. Berapa darjah guys? 360. Ready eh? Yang pertama. Kalau saya pegang satu, ready eh? 1, 2, 3, 4. Allahu Akbar. Alright, let's go. Ready eh? Nak tanya awak eh? Kalau saya pegang macam ni kan, saya beri layar 1, sinilah 120, sinilah 110, ini ialah 30. Boleh cari yang ini tak guys? Boleh cari tak? Boleh. Macam mana guys? Tak lah, saya nak 70. Ini saya nak 70. Ready eh? Sir, bila jawab soalan sir? Ni lah jawab soalan ni. Tengah jawab ni. Cepat. Satu segi 4 berapa darjah? 360 kan? 360 kan buat apa? Ketolakkan setiap satu yang ada. Cuba tolakkan jawab apa dapat? Awak akan dapat 60 darjah ni lah. Awak dapat 60 darjah kat sini. Boleh? Yes. Are you guys good? Okay, next one guys. Saya nak agak mencabar sikit eh. Ready eh? 1, 2, 3, 4. Guys. Sekejap. Ready eh? Kisina, dia satu segi 4 berapa darjah Kisina? Satu segi 4 berapa darjah Kisina? Kisina. Satu segi 4 berapa darjah Kisina? Cuba je. Satu segi 4 berapa darjah? Bukan Kisina sekali lagi. Satu segi 4 berapa darjah? 306? Full Kisina 306.
306? Yes, kita 360. So, sekarang 360 kan? So, 360 ni semua ni. Jadi, kalau awak nak cari yang ni Kisina, nak cari ni, kalau semua ni 360 kan? 360, semua ni jumlah 360 kan? Nak cari yang ni, awak kena tolakkan step satu. Kisina, cuba awak tolakkan 360, awak tolakkan step satu je. Berapa dapat Kisina? Yes, kena tolak satu, betul? Berapa dapat Kisina? Berapa dapat? Sir, macam mana secongak, sir? Lajunya. Saya dah biasa congak dah. Awak kena biasakan je awak selalu buat, boleh? Sir kalau tambah dulu baru tolak boleh ke? Boleh. Okay, sir macam mana nak pro max? Hari tu saya fail max. Dah tadi pun tak masuk. Tak apa. It takes time. Terbaik Arif, terbaik. Sir buatlah extra class untuk congak, sir. Boleh. Nanti saya buatkan dia orang. Kisina apa dapat Kisina? Awak ada calculator tak Kisina? Kalau ada calculator lagi senang. Jangan congak. Congak susah. Yes. Okey, kasih tak apa. Tak apa, biasa. Normal. Awak boleh fight lagi, jangan risau. Keep on fighting for the next one. Sir human calculator ke? Bukan. Dania, bukan. Sekejap, mana ni? Mana? Siapa nama ni? Kisina ada? Kisina, are you still there? Do you get it, Kisina? Arif, very good answer. Dah tolak satu-satu. Okay. Oh, okay, 290. 290 290. 110. Sikit je awak salah Kisina yang awak tolak tu. Awak guna calculator, awak tak guna calculator Kisina beri calculator. Oh, guna. Awak tolak setiap satu tu, awak tersilap satu je tadi. Yes, patutnya awak dapat 300. Awak dapat 290. Patutnya awak dapat 300. Yes, so 360. Awak tolakkan setiap satu ni, awak akan dapat sini lah 60 darjah. Boleh Kisina? Is that okay? Yes, sir. Okay, semua orang. Yang ni nak tanya awak. Kalau dia bagi kat sini kan, kiri sama dengan atas sama dengan bawah, kiri sama kanan. Kan sama kan? Berapa darjah setiap satu ni? Tak payah susah-susah. Kalau macam ni, semua sudut dia sama. Sama. 360 korang bahagikan dengan 4. Dapat 90. Boleh? Okay. Jom buat soalan, jom. Ready Okay, ni nota awak tau. Ni nota awak. Nak screenshot ke? Silakan, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jom. Mari kita ke soalan. Yang pertama. Okay. Semua tarik nafas dulu. Lepas. Kau tahu tak chapter ni bukan chapter pandai tak pandai. Chapter ni bukan chapter pandai tak pandai. Ni chapter nampak tak nampak. Tahu tak beza chapter pandai tak pandai dengan nampak tak nampak? Chapter pandai tak pandai ialah awak pandai awak boleh buat. Awak tak pandai awak tak boleh buat, betul tak? Chapter nampak tak nampak, walaupun awak pandai, kadang-kadang awak tak nampak. Faham tak? Dia ada masa. Saya tak tahu kenapa. So kena banyak-banyak berdoa lah. Biar hijab tu terbuka sikit gitu. Jom, ready? Yang pertama. Apa awak nampak? Betul tak dia cakap apa? Kita dapat segitiga. Dia cakap apa? Dia cakap kat awak ialah SQR ialah segitiga sama sisi. Dia dah beritahu awak dah. Guys. SQR. Tengok SQR ialah segitiga sama sisi. Nampak ke tak nampak? Kalau sama sisi, maksudnya semua ni sama. Boleh tak saya nak tahu? Satu segitiga berapa darjah? 180. 180 kena bagi dengan 3. Berapa dapat? 60. So, awak dapat yang atas ialah 60 darjah. Sini ialah 60 darjah. Okay. Yang ni ialah 60 darjah. So, bukan yang ni 75 ke, sir? Cuba tengok betul-betul. 75 ni, yang bawah ke, yang atas ke, yang semua ni? Semua tau. 75 ni semua. Yang 60 darjah tu hanyalah yang bawah ni saja. Faham tak?
Yang kecil ni je 60. Yes. Boleh. Yang ini saja 60. Guys, kalau semua ni 75, yang ni 60. Boleh cari tak baki yang atas ni berapa? Boleh. Berapa dapat? Dapat dah 15 darjah. Yes. Boleh. Nak tanya boleh? Korang nampak tak sekarang ni? Saya padam. Korang nampak tak? Ni bentuk apa ya? Segitiga. Ni berapa darjah? 60. 60 kan? Saya padam kan? Saya padam yang tak penting kan? Saya padam tak penting kan? Okay. Ni 60 darjah. Ni berapa darjah? 75 darjah. Satu segitiga berapa darjahnya? 180. Boleh tak saya nak tolakkan 75, tolakkan dengan 60 nak dapatkan yang atas ni? Boleh. Tolaklah sendiri. Cuba kira sendiri. Go ahead. Habiskan. Silakan. Habiskan. Berapa dapat semua orang? Yes. Jawapan awak ialah 45. Ada jawapan tak 45? Ada jawapan tak 45? Ada. Jawapan awak ialah C. Terbaik. Boleh. Okay, next one. Jom. Soalan nombor 2. Okay, guys. Dia macam ni. Okay. Sir, kawan saya dekat sekolah selalu look up to saya. Bagus. Sebab diorang anggap saya bijak, tapi recently diorang bagi hate kat saya pasal diorang macam ignore dan macam ejek saya. Tak apa. People will hate us for no reason. Okay. Yang pertama. Saya nak ajar awak sekejap boleh tak? Guys. Dia macam ni. Dalam belajar. Korang pernah tak belajar dalam exam dengan belajar kat sekolah. Bila sekali cikgu ajar, awak tak faham. Kan? Lepas tu cikgu, awak akan cakap, cikgu saya tak faham lah cikgu. Betul tak? Cikgu akan ajar balik. Betul tak? Cikgu akan ajar balik. Lepas tu bila cikgu ajar balik, awak masih lagi tak faham. Tapi betul tak awak dah takkan angkat tangan dah? Awak akan diam. Betul tak? Sebab awak malu. Awak malu yang kalau aku angkat tangan lagi, aku nampak macam tak pandai. Kan? Kan saya cakap kat awak, apa-apa pembelajaran, belajar apa-apa sekalipun, awak perlukan 4 kali pengulangan. 4 kali pengulangan. Nak tanya awak. Saya ajar awak satu soalan. Semua ramai yang faham. Ramai yang faham. Tapi ada yang tak faham, betul tak? Tapi kita ada berapa soalan ni sekarang ni? Kita baru buat satu soalan. Kita ada banyak lagi soalan. So tak faham soalan yang ni, cuba tengok soalan seterusnya. Jangan risau. Dia akan, along the way awak akan faham. Boleh? Jangan risau. Jom. Yang pertama. Apa yang awak nampak? Let's go. Segitiga ada? Ada. Segi empat ada? Ada. Selari ada tak selari? Pun ada juga. Banyak dia bagi Betul tak? Apa lagi dia bagi? Come on guys. Korang perasan tak? Korang mesti tak perasan kan? Ready Okay. Awak tahu tak saya suka mula kat mana? Saya suka mula dekat apa yang dia bagi. Saya suka mula dekat apa yang dia bagi. Guys, awak ada 2 pilihan. Betul tak ada manusia yang boleh jawab? Sekarang ni nak tanya awak. Kalau awak tanya saya. Okay, saya tengok soalan. Awak tengok saya buat apa? Saya tengok soalan saja. Saya dah tahu dah jawapan saya. Yang ini, X saya ni, ialah saya akan dapat jawapan dia ialah 75 darjah. Kan? Mesti kau macam, orang tu ni biar betul. Orang tu ni dapat 75. Macam mana dia kira? Bukan 75, sorry. 65. 65 darjah. Kau mesti pelik. Padahal, saya tak letak apa-apa pun. Tapi nak tanya awak. Boleh tak saya nak ajar awak untuk awak pandai? Saya cakap, okay guys, kau letak je nombor macam tu. Agak-agak kau nak tumbuk muka saya? Nak tumbuk muka saya? Nak tumbuk kan? Macam mana saya dapat? Ni saya ajar. Cara dia macam ni. Zaman saya
tak pandai dulu. Saya baru nak pandai. Saya suka isi mana saya boleh isi. Contoh kan ni garis lurus kan. Satu garis lurus berapa darjah? 180. So boleh tak saya nak cari yang atas ni berapa? Boleh. 180 tolakkan dengan 105, betul tak? Berapa dapat? Dapatlah 75 darjah. Yes, kan dapat tu? Betul ke tidak? Semua orang faham yang ni? Semua faham 75 ni? 180 tolakkan dengan 105 dapat 75. Korang perasan tak? Kita ada selari. Perasan tak? Kita ada selari. Okay. Kita ada selari. Kita ada yang ni. Semua orang tolong singgitkan kepala sekejap boleh? Singgitkan kepala sekejap. Ni bentuk apa guys? Bentuk Z. Z saya cakap apa? Atas sama dengan bawah. So ni kan ketiak dia 75. So bawah ni berapa guys? 75 darjah. Boleh? Yes. Kalau korang tak puas hati, korang tak perasan ke korang ada 2 Z? Korang perasan tak korang ada 2 Z? Yes. Yang ini pun Z awak juga. Perasan tak yang ni Z awak? Yes. So boleh cari tak yang atas ni berapa? Boleh. Berapa ya? Atas sama dengan bawah. 105. Yang tu berapa darjah? 105 darjah. Yes. Itu saya. Saya isi je mana boleh. Nampak tak saya isi banyak tadi? Nak tanya boleh guys? Guys. Ni kan satu garis lurus kan? Satu garis lurus berapa darjah? 180. 180 tolakkan dengan yang 105 ni berapa dapat guys? Berapa dapat? 75 darjah. Ni bentuk apa guys Ni bentuk apa ya? Kau dapat tak ni bentuk apa? 1, 2, 3. Bentuk apa ni? Segitiga. Segitiga berapa darjah? 180. So boleh cari yang ni tak? Boleh. 180 tolak 75 tolak 40. So berapa jawapan awak semua orang ya? Dapatlah jawapan 65 darjah. So awak faham tak apa saya cakap kat awak ni? Apa yang awak nampak yang boleh isi, korang isi je. Yes, jawapan korang ialah B. Boleh? Okay, nak try sekali lagi? Jangan buat ini saya nak awak buat yang jaya. Saya nak buat ini. Ini Saya buat soalan susah sikit boleh ke? Saya boleh buat soalan susah sikit? Boleh Okay, saya nak awak try. Okay. Sir, bagi masa 5 minit, sir. Tak boleh. Tak boleh 5 minit. Kenapa tak boleh 5 minit? Sebab ikut markah. Nak buat exam ikut markah. Kalau 1 markah, seminit. 2 markah, 2 minit. 3 markah, 3 minit. Ni berapa markah 4. So, berapa minit? 4 minit. Saya bagi masa 4 minit. Tolong cuba buat soalan ni. Saya bagi awak lagu sekali untuk awak buat. Teman-teman awak buat soalan boleh? Boleh Saya bagi awak lagu sekali. Let's go silakan. Jam ni bukan lagu dia kan? Lagu dia laju sikit kan? Semua Astaghfirullahaladzim ni. Bukan. Collide yang saya cakapkan tu ialah collide yang ni. Sekejap Collide yang saya tengah cakap kat awak bukan collide yang awak nampak tu. Lagu ni lah. Sekejap. Ya. Lain kan? Bukan yang tu. Bukan yang tak senonoh tu. Kau tengah tengok yang tak senonoh tu kan? Saya tahu yang ni. Saya tengah cakap pasal ni. Ni lah. Start kan? Ni dia.
Tak ada keluar. Hello. Saya keluar. Hello. 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 Okay, dapat. Nice. Okay. Ada masa lagi. Teruskan. Mana tadi soalan tadi? This one. Lagu apa sih nama dia? Lagu Call Light. COLLIDE. Betul. Dah belum? Okey tak okey? Okey, ready Jom kita buat sekali Yang pertama. Apa yang korang nampak dulu, guys? Apa yang korang nampak dulu? Cuba beritahu saya. Korang perasan tak? Dia bukan tak faham, dia tak nampak. Korang nampak tak ada segitiga ni? Tengok Satu. Layan je. Satu. Dua. Ya. Dua. Tiga. Nampak Korang perasan tak? Yang ni betul segitiga ni berapa darjah ya? 180. Atas ni berapa darjah? 54. Bawah ni dia bagi tak berapa darjah? Nampak tak dia bagi? Bukan yang kecil ni tau. Yang semua ni. Berapa darjah dia bagi? Dia bagi 90 darjah. Ya, 90 darjah. So, boleh tak saya nak cari Y dia berapa? Boleh. Cuba tekan kalkulator jap. 180 tolakkan dengan 54. Tolakkan dengan 90. Berapa dapat? Awak dapatlah 36. Betul tak kau akan dapat 36? Betul tak kau dapat 36? Kan? 36 tu apa? Apa yang 36? Y lah 36. Kalau Y ni 36, yang ni berapa dapat? 36. Okay, boleh 36. Ni berapa dapat? 36 juga. Jadi berapa dapat? 36 juga. Boleh? Ni bentuk apa, guys? 1, 2, 3. Ni bentuk apa, guys? Segitiga kan? So, 180 darjah. Tolak 36, tolak 36, tolak 36. Dapatlah Z. Yes. Sendiri kira. Sir, saya buat cara rumit. Jawapan tapi jawapan saya betul. Boleh. Jom. Ready Berapa dapat? 180 ready Nak dapatkan Z. Ready? Dapatkan Z. Buat apa? 180. Tolakkan dengan 36. Tolakkan dengan 36. Tolakkan dengan 36. Berapa dapat? 72 darjah. Itulah Z awak. Yes, sir. Yes. Boleh. Okay, sekali lagi saya cakap kat awak. So, bukan tak cukup maklumat. Nak kata dia sama. Dia cakap sama. Dia cakap ni nampak tak? Y dengan Y. Dia cakap ni Y, ni Y, ni Y. So, dia semua sama. Boleh? Nak try sekali lagi, guys? Saya bagi soalan susah lagi, boleh? Boleh? Okay, try this one. 3 minit. This one. Try this one. Salah tak apa. Tolonglah mula dengan apa yang korang ada, guys. Mula dengan apa korang ada, guys. 100. Permulaan dia 100. Ni 100, ni 100. 80. Isilah kesemuanya terus. Mula dengan tu je. Trust me. Korang akan dapat kesemuanya. Okay, ada satu lagi lagu best. Nak dengar lagu best lagi tak? Nak dengar lagu best lagi? Okay. Sekejap
Lagu best lagi yang korang suka. Ni sedap kot, ni korang suka kot. Ni korang suka kot. Kan boleh sangkut-sangkut. Malam mana tersangkut? Tak ada rezeki. Hayo. Holy kose ya. Panjang sikit jalan kiri dia, tapi kalau kau dapat Okey ke tak tu semua orang? Saya dah dapat sir. Very good, nice. Jom kita bincang jom. Boleh? Okay guys, saya mula kat mana guys? Saya mula kat mana guys? Ready? Yang pertama. Guys, sekarang ni 100 darjah. Boleh tak nak cari yang atas ni berapa? Boleh tak nak cari atas ni berapa? Boleh? Kan saya cakap atas sama dengan bawah. Kalau ni 100, atas pun 100. Yes. Boleh tak nak cari belah kiri ni berapa? Boleh? Satu straight line 180. Satu straight line 180. 180 tolakkan dengan 100 berapa dapat? 80. Kan kiri sama dengan kanan, ni pun 80 lah. Korang tak perasan ke ni bentuk apa guys? Sebelah korang ni. 1, 2, 3. Okay. Kan segitiga ni? Betul tak? Satu segitiga berapa darjah? 180. Boleh tak 180? Tolakkan dengan 80, tolakkan dengan 75 nak dapatkan X. Boleh. Berapa dapat X awak? X awak ialah 25 darjah. Sama tak? X awak ni 25 kan? Atas ni berapa ya? Atas pun 25. Sebab dia X, duduk X. Lepas tu korang perasan lagi tak, guys? Boleh saya tanya tak? Yang ni pula bentuk apa? Lah, lain pula jadi dia. Sekali lagi. D. Okay. Ni bentuk apa guys? Segitiga kan? Betul tak segitiga? Satu segitiga berapa darjah? 180. Boleh tak 180? Tolakkan dengan 100, tolakkan dengan 25, dapatkan yang belah sini. Berapa dapat? Dapatlah 55 darjah. Ni kan garis lurus. Garis lurus berapa darjah guys? 180. Tolakkan dengan 55. Berapa dapat Y awak ya? Y awak dapat 125 darjah. Sekarang ni korang perasan tak? Ini bentuk apa ya last kali ni? Ni bentuk apa ya? Allah lain pula jadi dia. Ni bentuk Allah. Yap. Yap, sabar. Ni bentuk apa guys? Trapezium. Satu segi empat berapa darjah ya? 360. So 360 tolakkan dengan 50, tolakkan dengan 125, tolakkan dengan 80 darjah. Berapa awak dapat dia? Dapatlah 105 darjah.
So dapatlah jawapan 3 awak kat sini. So berapakah X awak? X awak ada berapa? 25. Wah, ramainya X awak 25 Okey, berapakah Y awak? Y awak ialah 125. Very good Akil Amsyah, 125. Berapakah Z awak? Very good Hania, 105 darjah. Itulah jawapan awak yang terakhir. Is that okay everyone? Yes. Nak screenshot boleh. Silakan screenshot sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh? So sekarang ni maksudnya apa? Saya tanya awak, perlu tak awak jadi pandai untuk buat bab ni? Tak pun. Awak perlu isi mana awak nampak je. Awak nampak awak isi, awak nampak awak isi. Jangan biarkan dia kosong. Mana yang awak boleh buat, awak teruskan saja. Boleh ke tak semua orang? Is that okay everyone? Yes. Nak screenshot soalan tadi se yang mana? Oh yang ni boleh. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak apa Dinas. Dalam kereta memang macam tu rasa dia Dinas. Memang macam tu. Saya pun dalam kereta memang macam tu rasa dia. Dinas, awak kena tahan sikit, okay? Teman mak awak, teman ayah awak, okay, yang buat kereta tu. Awak jangan sedap-sedap juga belakang, okay? Alright? So everyone, can I see you guys on the next class? Yes? Alright, let's go boys. Give me some. Let's go. 1, 2, 3. Boom. Let's go girls. Give me some. 1, 2, 3. Alright? So I think that's all for me. Thank you so much for coming. See you guys on the next session. Have a good day. Take care. Peace out. See you. Bye.